Begitu juga dengan fardu-fardu haji dan sebagainya. Yang kita mampu segera daftar. Orang panggil kita dah melaksana dan satu kewajipan, daftar diri dengan tabung haji. Maknanya rukun Islam 5 tu kita dah bersedia. Itu kewajipan atas individu. Pecahan kedua, kewajipan kita terhadap anak bini. Ni atas anak dan bini menjadi kewajipan kepada suami, kepada seorang ayah dan bapa memberi ilmu, mengajar anak dan mengajar isteri supaya memahami Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Sekiranya dia ni ditakdirkan orang baik, mana orang yang dan bertaubat dan boleh masuk syurga, orang ni yufaqihu fiddin. Allah Ta'ala akan beri ke dia ni pecah telio dengan agama. Sebut agama, tak kira ustaz pernah mengajar, pecah liur. Antara tanda-tanda orang ni baik, diibaratkan seperti orang mengandung. Orang mengandung tengok buah kelubi jeruk, cerik, dia terbaik, elio perat masuk bermak dia. Lengok-lengok tengok buah pelah putih, dia bagi rat, putih. Apa dah? Gila minta beli pun seputih tak apa dah. Dan suami kena memahami, suami kena cerdik, kena faham. Ini pasien perempuan mengandung. Jangan kita kata, hak orang. Tak boleh. Jawapan yang salah. Bab psikologi, satu jawapan yang tak betul. Hak orang, satu jawapan yang tak betul. Jawapan yang betulnya ialah brek kereta, pom-pom. Assalamualaikum cik. Ya, apa hal ni? Jadi perempuan saya ni, minta maaf lah, baru mengandung. Anak yang sebelah orang ada anak sebelah, jangan ada anak sebelah. Sebab Loni ni dia punya angin dah ni, dia buat satu penyusunan, terutamanya orang bukan Islam. Dia kata anak sekat 3 orang. Pasal apa? Susah cari makan, barang mahal ni. Dan ada yang dijawab oleh menteri-menteri mengatakan sebab barang mahal, pasal banyak permintaan. Ni jawapan yang boleh cakap lah. Dia cakap lah. Tapi kita kembalikan, maknanya dia kena, orang panggil jumpa tuan rumah, cerita terang-terang. Minta malah kata, saya nak minta kalau boleh sebutir apa dah buah pelan. Takkan dia nak beri sebutir ke? Dia tahu tak apa sih macam. Itu bab psikologi. Kadang-kadang kita orang lelaki ni kita kira budak. Kokok lah. Kokok tu dia mula menderita. Titik permulaan menderita. Mari bulan kedua pula, dia nak makan udang, kita pergi beli sotong. Berapa bang? Tak ada udang kan? Dia atas balas udang dengan sotong. 2 titik hitam. Mari bulan 3 pula, jumpa pergi Sungai Petani nak beli kasut. Di Bali pun belunguk 3 titik hitam. Sampai ke 9 bulan 9 titik hitam. Lepas beranak mari,
Dia kata meriah. Bukan meriah, dia berakhir. Berpucar daripada berakhir. Tak pandai, menyebabkan bini dia jadi meriah. Maknanya bermula daripada kita punya psikologi kita tak bijak mendidik. Kita tak pandai meraihkan isteri kita yang mengandung. Jadi benar-benar tu kalau mengikut ilmu psikologi, itulah antara titik-titik hitam yang menjadi masalah. Dan terkini terlalu banyak kes-kes mental. Itu kalau bini. Kalau anak, lagu tu juga. Psikologi kata, sekali kita jekah anak, seolah-olah sekali kita takir pisau yang tajam pada benda yang keras. Takir besi. Dia jadi gini. Kapung kata, dia jadi gelebek, mata gelebek. Kalau takis lagi, mata tu gelebek penuh. Bila gelebek nak hiri, jenah hiri. Siapa punca? Ayah yang mungkin tak ada pengalaman. Jadi antara orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik, Allah Taala akan bagi yufaqih fiddin. Allah Taala beri faham agama. Jadi untuk memahami agama, dia ada dua. Satu, memahami secara beradab. Kita ni beradab maknanya kena pergi dengar orang, dengar ustaz. Dan ada satu lagi makam yang dia tak perlu. Orang panggil ilmu laduni, ilmu yang tak mengaji, tapi tindakan dia luar kotak. Seperti mana berlaku kepada Nabi Khidir AS. Nabi Khidir ni tara Nabi Musa pun tarak ni. Ini kehebatan yang ada pada. Jadi kalau orang kata aku tak kenal mengaji, aku reti belaka, mungkin makam dia tinggi sungguh, ataupun dia ni jahil. Jadi kita nak kena fikir, nak kena susun. Kalaulah kita ni orang yang ditakdirkan jadi baik, maka kita kena susun keluarga kita, keluarga yang ada pelajaran, anak-anak yang berpelajaran, yufaqihu fiddin. Apa dia? Pasal Allah Ta'ala beri satu jawapan, maknanya yang konkret. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang bertakwa, orang yang takut ke Allah, hanya orang reti. Kalau tak reti, walaupun mu kata mu takwa, tapi kadang-kadang tak betul. Kalau mengaji tak hidup dalam jemaah Islam, dia kata aku nak buat molek, walaupun mu nak buat molek, tapi Allah Ta'ala dah jelas dah. Orang yang takwa hanya orang reti. Kalau mu tak mengaji, tak reti, walaupun mu nak bertakwa, tapi takwa mu akan melencong, melencong ke lain. Nayo. Jadi untuk kesempatan malam ni solat, kita nak sambut Ma'al Hijrah malam Ahad ni, tu yang ustaz kita ada depan tapi tak buka lagi. Tak buka, nak bersama abad Ma'al Hijrah. Jadi umur kita connect. Connect. Dan kita kena ingat, bulan Melayu, bulan Hijrah, setahun 10 hari kurang daripada bulan Masihi. 365 hari jumlah setahun bagi bilangan bulan Masihi. Bulan bermula kelahiran Nabi Isa AS.
Tapi kalau bulan hijrah, setahun hanya 355 hari. Lepas tu kalau tarikh lahir di IC kita umur 50, kena tambah lagi dengan setahun 10 hari. Lepas tu kira-kira, kira-kira tu lebih lah. Lebih dah atas umur. Kalau ikut hijrah umur 60, kalau ikut Masihi baru 56. Lebih kurang. Jadi yang pentingnya bila masuk hijrah ni, kita nak hijrah. Satu hijrah yang terbaik.